Assalamualaikum. Okey, ni ada beberapa barang untuk saya unboxing. Untuk malam ni tengok yang first yang ni dulu. Tengok kasut ya. Kasut ni kasut safety. Tapi memang smart, cantik. Design memang smart lah untuk boleh buat jalan juga. Poster. Zero compromise safety wear. Okey, memang terbaik. Tengok. Ni pilih colour putih. Saya minat putih. Dia tabusan warna hitam. Dah banyak kasut dah warna hitam. Okey, kali ni saya ambil putih. Ya, kasut ni bukan saja untuk safety untuk buat kerja, tapi boleh buat jalan juga. Saya follow size dia ni. Kita try lah. Betul tak? Ini tak ada zip, tak ada apa. Ini getahnya. Dia punya untuk elak, untuk kering je. Ini keras, ada safety punya. C kat depan ni. Ni pun ada sama. Okey, kita try pakai. Saya ambil ni ikut ukuran dia lah. Saiz saya ni besar 46. Kita try pakai. Okey, ada free sikit. Ada ngikut dia, suruh ambil besar sikit untuk ada free. Okey, ngam kalau pakai stocking memang ngam lah. Tadi saiz dia tu betul ukuran dia dengan dia punya table tu. Okey, saya ambil besar sikit extra sebab saya takut pakai stocking dia jadi ketat. Okey, ni ada space free sikit dalam, lebih kurang tak sampai 1 cm saya rasa. Saya rapatkan ke depan. Okey, ada satu jari. Lebih kurang. Jadi selesa lah kalau kita pakai stocking tebal untuk buat kerja. Okey, smart. Sebab saya takut yang saya kecil sikit 45 mungkin takut terlampau ketat. Jadi tak selesa lah kita pakai lama kasut. Jadi saya ambil ni ngam lah. Jadi besar satu saiz daripada standard saya. Saya biasa pakai 45 44. Ni saya ambil 46 lah. Kasut smart. Okey. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa tolong komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.